Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang bahagia barisan pimpinan AJK pegawai masjid Encik Hulu, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi Allah kurniakan kita kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadir pada kali ini untuk salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita dah habis fasa Syawal dan masuk beberapa bulan Zulkaidah. Kita teruskan pembacaan kitab kita, iaitu kita gunakan kitab Baharul Madhi, hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang disyarahkan oleh Syekh Umar Idris Al-Marbawi rahimahullah. Masih lagi unit yang ketiga, iaitu babus solah. Telah masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara sunat, perkara-perkara yang baik yang kita buat dalam solat. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan kita boleh beramal dengan apa yang dibacakan ini, dan mudah-mudahan kerana asbab pembacaan kita ini amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ma jaa fi takhasyu' fi shalah. Hadis tentang khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk, ya. Kita banyak bicara tentang khusyuk, tapi apakah dia itu khusyuk? Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula khusyuk dalam sembahyang itu disuruh oleh syarak. Ia merupakan perkara yang disuruh oleh syarak. Memang, ya, seboleh-bolehnya kita cuba untuk khusyuk dalam solat, kerana ia merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Ya, untuk solat yang sempurna, yang cantik, yang comel di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu antaranya ialah khusyuk. Dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, katanya Anil Fadli bin Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mathna mathna. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang merupakan sepupunya, yang bernama Fadlu bin Abbas. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu dua-dua. As-salatu mathna mathna, sembahyang itu dua-dua. Termasuk dua-dua ni. Dua-dua ni maksudnya digalakkan untuk sembahyang sunat malam khususnya, dua-dua rakaat. Dan sambung lagi, tasyahhadu fi raka'ataini wa takhashshu'un. Tasyahhudu fi raka'ataini wa takhashshu'un. Dan tahiyat pada setiap-tiap dua rakaat, dan khusyuk dalam solat. Ini antara gesaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau nak, ya, buat solat sunat khususnya pada waktu malam, eloknya buat dua rakaat. Lepas tu kita tengok contoh, ya. Kalau solat tasbih dia 4 rakaat. Jadi untuk ambil sunnah Rasulullah, ya, maka malam kita buat dua-dua. Dua-dua rakaat. Siang baru kita buat 4 sekaligus.
Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tahiyat awal, untuk tasyahud. Tasyahud iaitu bila sudah bila dalam rakaat yang kedua. Jadi sebab tu tasyahud ini sebenarnya khususnya tahiyat awal, hukumnya adalah sunat ab'ad dalam mazhab kita Syafi'i. Sunat ab'ad, sunat yang dituntut, ya, dan sekiranya kalau kita tak melakukannya sama ada dengan sengaja ataupun tak sengaja, kita sunat juga untuk sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Dan lagi tuntutan dalam solat yang lain, iaitu kalau sunat yang lain, takhusyuk. Iaitu khusyuk dalam solat. Apakah maksud khusyuk serta tandanya? Kata pengarang kitab ini, wahai saudaraku, bermula makna khusyuk itu tetap anggota dan tiada keluh kesah rupanya. Maka alamatnya iaitu tidak seseorang yang sembahyang itu terpaling ke kanan dan ke kiri, dan tidak melampaui dua matanya memandang lebih daripada tempat sujudnya. Maka itulah yang disuruh syarak ke atas seseorang itu. Ya. Jadi khusyuk dalam kitab ini dia bagi tahu bahawasanya, ya, iaitu anggotanya tetap. Kita semayang ni, macam saya tengah mengajar ni kan, kejap macam ni, kejap macam ni. Itu tak boleh. Dalam solat khusyuk ni tetap anggota. Tegak aja. Saya mengajar macam ni pun sebenarnya, ya, tak comel kat tu. Kalau isi saya ikut, dia mula balik tu, dia akan sound sikit. Abang tadi mengajar duk macam ni. Dia berzikir ke apa tu? Dia elok stay put, khusyuk. Ya. Jadi khusyuk ni, ya, antaranya anggota kita tidak ke kiri ke kanan. Itu antara tanda khusyuk, antara cara khusyuk. Ya, tetap anggota dan tiada keluh kesah, tidak gelisah, ya, tenang. Tenang hati, ya, hudur qalbi. Hati dia tenang, hati dia sedar, faham apa yang dibaca, dan juga anggota badannya tenang. Ya, itu antaranya khusyuk. Dan tanda yang lain iaitu tidak berpaling ke kanan ke kiri. Setengah orang dia tengok sembahyang, mata melirik ke kanan kiri ke atas sebagainya, ya. Dan dua matanya itu memandang tempat sujud. Apa pula cerita kalau sembahyang depan Kaabah? Sembahyang dekat Masjidil Haram, boleh duduk dekat depan, ngadap Kaabah besar, masya-Allah. Sembahyang tengok Kaabah, Allah. Kan? Kita disuruh tengok depan, tengok apa tempat sujud. Ya, kita tengok Kaabah. Macam mana pula? Yang tu ada khilaf di kalangan ulama lah. Khilaf di kalangan ulama. Okey, mazhab Syafi'i kita seboleh-bolehnya kita tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Ya, tetapi ada juga satu mazhab yang lain, ya, dibolehkan untuk melihat Kaabah. Sekiranya melihat Kaabah itu kita merasa besarnya Allah, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul lah. Ya. Tapi majoriti ulama kata tetap, yang terbaiknya iaitu kita tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Tenang dan tidak bergerak-gerak. Jadi kenapa itu disuruh syarak? Kerana yang demikian itu seseorang beradab kepada Tuhannya, beradab kepada Allah Rabbul Jalil. Ya. Jadi bukankah sembahyang itu perhubungan hamba dengan Tuhannya? Sembahyang itu merupakan hubungan hamba dengan Tuhannya. Maka barang siapa yang tahqiq ia dengan perhubungan dalam sembahyang, nescaya terang menerang tempat terbit tajalli Allah, maka khusyuklah ia.
Jadi khusyuk ini yang pertama hadir hati. Ya, kita sedar, kita faham apa yang sedang dibaca dan dilakukan, itu antaranya. Ya, dan dia sedar yang dia sedang berdiri itu di hadapan Allah. Dia nak menyembah Allah. Sebab itu hati dia itu kena hadir. Ya, kena hadir, dia kena sedar apa yang dia buat. Ya, apa yang dia niatkan, sembahyang apa yang dia buat. Ya, dalam bacaan-bacaannya kalau boleh dia kena faham apa yang dia baca. Itu khusyuk. Ya, dia sedar dia sedang melakukan rakaat yang keberapa, apa perbuatan rukun yang dia sedang buat. Dia kena fokus yang tu, dia kena ingat yang tu. Itu tanda, itu antara cara nak khusyuk lah, ataupun tanda khusyuk. Itu segi hati. Yang kedua, anggota badan. Kena tetap dan tenang. Ya, tidak keluh kesah, tidak gelisah, tidak bergerak-gerak tanpa sebab. Ya, tengah semayang, Allahu Akbar. Ya, jam kat tangan ni, kita tengok jam. Ya, dia punya cermin kelabu dia telak. Itu tak ada khusyuk lah tu. Ya, betul begitulah. Ya, ataupun perbuatan-perbuatan walaupun dia sedikit, tapi sekiranya dia bukan perbuatan dalam solat, maka itu boleh menghilangkan khusyuk. Ataupun contoh yang lain, ya, kita duduk baiki baju, ya, duduk baiki baju, baiki pinggang kain, pinggang seluar, itu juga ya benda yang boleh menghilangkan khusyuk dan sebagainya lah. Ya, contoh-contoh yang lain yang mudah. Dan orang yang khusyuk itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dia mendapat kemenangan dengan sebab khusyuknya. Sebagaimana dalam suratul Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Ya, yang pertama untuk berjaya, dia menjadi orang yang beriman. Ya, beriman kepada Allah, kepada Rasul, kitab dan sebagainya dah. Itu yang pertama nak berjaya. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang solatnya, mereka yang dalam sembahyangnya khusyuk, iaitu takut mereka itu akan Allah. Ini ciri-ciri orang yang berjaya. Ya, pertama beriman, yang keduanya khusyuk dalam solat. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain yang ditegaskan dalam surah Al-Mu'minun. Ya, tak ada surah Al-Mu'minun. Contoh. Ni, sini ada ni surah Al-Mu'minun ni. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Dia berjaya boleh apa? Dia berjaya apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dia berjaya mendapat syurga Firdaus dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Masya-Allah. Ini antara orang-orang yang khusyuk, antara orang yang beriman kepada Allah, berjaya mendapat syurga Firdaus, mereka yang solatnya adalah dalam keadaan khusyuk. Dan sabda Nabi lagi, wa tadarru'un wa tamaskunun, dan merendah diri dan menghinakan dan buat tetap dan tenang hatinya. Tadarru'. Ya, tadarru' ni menghampiri Allah dengan penuh rasa rendah diri, disertakan dengan ketundukan hati yang amat sangat, serta perasaan hiba atau tangisan semasa memohon sesuatu. Ini tadarru'. Tadarru' ni dia lebih kepada hati. Jadi beza antara khusyuk dengan tadarru' ini nampak macam serupa, tapi ada perbezaan yang sedikit antara dua tu. Khusyuk lebih kepada ketenangan anggota badan dan fokus hati tenang. Tadarru' lebih kepada emosi, kesungguhan kita merayu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadarru'. Ya, dia lebih kepada hati.
Kita nak memohon, merendah diri kita kepada Allah. Ditambah lagi dengan wa tamaskunun. Ditambah lagi dengan tamaskunun, ya, iaitu menghadirkan perasaan dalam diri kita ini bahawasanya kita ini insan yang lemah, hamba yang tiada apa-apa, hamba yang miskin. Kalau kita tak diberi rahmat oleh Allah, kita tak diberi nikmat oleh Allah, kita tak ada apa-apa. Jadi kita berdiri ini sebagai seorang hamba yang lemah, yang kerdil di hadapan Allah. Dengan itu, bila kita rasa kita ni kerdil, tak ada apa-apa, ya, kita merendah diri dengan amat sangat, tidak memiliki sebarang kekuatan, la haula wala quwwata illa billah, kecuali dengan izin Allah. Ya, tidak ada sebarang kemuliaan bila kita menghadap Allah. Kita ni raja, kita ni PM, kita ni sultan, kita ni apa sahaja, kita ni menteri, kita ni orang besar, orang tu orang ni, ya. Tapi bila kita menghadap Allah, kita rasa kita ni tak ada apa-apa, tiada kemuliaan melainkan Allah. Itu dia, tamaskun, ya. Jadi bila kita semayang, ya, pertama kita kadang-kadang khusyuk, tenang anggota kita, tidak bergerak, ya, melakukan apa yang tiada dalam solat. Hati kita juga tenang, hanya fokus fikirkan kepada Allah. Tadarru', kita rasa kita ini, ya, lemah. Kita memohon dengan penuh apa nak kata, ya, dengan penuh permintaan. Wa tamaskun, dan kita juga rasa kita dihina. Sebab tu bila kita nak menghadap Allah, ya, kita nak menghadap Allah, kita kena buang segala apa yang ada dalam dunia ni, ya, barulah tercapai khusyuk tersebut. Khusyuk, tenang fizikal, fokus hati, tadarru', rintihan, kesungguhan dalam merayu. Manakala tamaskun, sedar bahawa kita ni hamba yang miskin dan sangat memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa tamaskun, seseorang mungkin bersolat dengan tenang khusyuk, tetapi dia kehilangan rasa berhajat yang boleh menyebabkan hatinya menjadi angkuh dan merasa sudah cukup dengan amalannya. Itu tamaskun penting tu. Ya, mungkin dia dah khusyuk sebagainya, tetapi hati dia tetap rasa dia ni hebat, angkuh. Dia macam rasa dia tak berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bila solat ini, kita kena rasa kita ni perlukan kepada Allah, berhajat kepada Allah, kerana kita ini lemah, kita ini hina, ya, kita ini tak ada apa sebenarnya. Kita ini bukan, kita ini tidak mulia dan sebagainya, ya. Jadi bila ada benda yang itu, ya, maka kita akan rasa bahawasanya kita ini berhajat, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita berhajat kepada Allah, apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, kita akan rasa tidak cukup sebenarnya. Itu sebenarnya, ya, kita rasa kita ni penuh dengan kekurangan. Tapi ada juga orang yang sembahyang nampak dia khusyuk dan sebagainya, tapi hati dia tak ke mana-mana dah. Ya, dia rasa dia cukup. Dia tak rasa apa pun, dia tak berasa berharap pun dengan Allah. Tu anak tu. Ya, apa lagi yang aku perlukan? Tak ada apa dah. Kan? Contoh begitulah. Ya, sedangkan sepatutnya dia kena berasa yang sentiasa tak cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sentiasa merendah diri. Sambung lagi, wa tuqli'u yadayka yaqul tarfa'uha ila rabbika mustaqbilan bibutunihima wajhak. Dan engkau tadahkan tangan engkau, berkata ia mengangkat engkau akan kedua tangan itu, minta doa kepada Tuhan, minta doa kepada Allah. Dalam keadaan
dihadapkannya dua tapak tangan akan muka engkau. Wa taqulu ya Rabb, ya Rabb, dan engkau kata wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya. Jadi ini antara perkara sunat yang juga digalakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan. Ya, cuma mengangkat tangan ini bila nak buat dalam sembahyang ke bukan? Ya, selepas daripada sembahyang. Jadi maknanya kita buatlah khusyuk dalam solat, tadarruk dalam solat, sukun dalam solat, ya, tamaskun dalam solat, ya. Dah selesai solat semua itu, antara perkara lain lagi yang kita kena buat, iaitu kita kena selepas selesai beri salam tu, jangan kita terus bangun daripada tikar semayang. Ini sebenarnya, ya, jangan terus bangun daripada tikar semayang. Bahkan mintalah apa yang baik, mintalah segala apa yang baik dan tiada larangan kepadanya. Dan katalah wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, berdoa kepada Allah dalam keadaan tangan terbuka. Ya, tangan terbuka, tangan tapak tangan menghadap ke arah muka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, ya, maka janganlah buat tidak minta kepada Allah, kerana yang demikian itu rugi. Bukankah sudah menyembahnya maka memohon pula apa-apanya. Sudah menyembah Allah, jadi kita minta dengan Allah. Ya, jangan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah cabut. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah mengajar kita beberapa perkara sunat yang kita kena buat. Ya, antaranya solat, bila solat malam 2 rakaat. Kemudian tasyahud ketika rakaat yang kedua. Ya, ini sunat. Kemudian solat itu mesti khusyuk, mesti tadarruk, ya, mesti tamaskun. Ya, kemudian dah selesai solat, dah bagi salam, jangan terus bangun. Ya, atau ulama apa yang kita kena buat lepas solat, yang pertama kita puji Allah. Kerana Allah, ya, menggerakkan kita untuk kita menyembah Dia. Itu yang pertama, puji Allah. Lepas tu kita baca waqul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Puji Allah. Tak hafal yang tu paling kurang alhamdulillah. Kita dulu. Ya, lepas tu kita istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kod dalam semayang je tadi itu ada banyak kekurangan. Ada banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Sama ada daripada segi khusyuk kita, segi tadarruk kita, segi tamaskun kita. Minta ampun dengan Allah. Istighfar, astagfirullah, 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 paling kurang. Ya. Lepas itu doa kepada Allah. Itu doa kepada Allah. Mintalah sikit, sekejap pun tak apalah. Ya, paling-paling kurang pun tuan-tuan bolehlah amal, antaranya doa apa? Doa ibu bapa. Allah rabbighfirli warhamni wajbudni rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, contoh. Ya. Pasu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doalah. Ya. Kita mulakan doa kita dengan memuji Allah dengan selawat. Kita juga sudahi doa kita dengan selawat dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Doalah apa sahaja. Ya, jangan kita jadi orang yang rugi. Dah kita menyembah Allah, kita merayu Allah dan sebagainya, tiba-tiba last kita tak nak berdoa, minta kepada Allah. Jadi inilah peluang kita untuk kita minta dengan Allah apa sahaja. Ya, mudah-mudahan kerana kita dah melakukan ketaatan kepada Allah, kita minta dengan Allah, Allah perkenankan doa kita, mudah-mudahan. Ya. Jadi bukankah sudah menyembahnya maka pohonlah apa saja, dan memohon itulah yang disuruh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yaf'al dzalika fa huwa kadza wa kadza.
Barang siapa yang tidak melakukannya, tidak melakukan yang demikian itu, ya, maka macam tu. Dan barang siapa tidak memperbuatnya, ya, maka iaitu begini, bagian. Dan satu daripada yang lain, man lam yaf'al dzalika fahiya khidajun. Siapa yang tak melakukan sebegitu, iaitu tak khusyuk, tak khudu', tak tadarru', ya, tidak tamaskun, tidak minta doa kepada Allah selepas sembahyang, ya, iaitu maka ialah sembahyang yang kurang sempurna pahalanya. Kurang sempurna pahalanya. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ya, jadi kalau kita tak buat benda tu semua, takut kurang pahalanya. Jadi antaranya termasuklah kita berdoa selepas solat. Jadi amalan yang sedikit itulah, seboleh-bolehnya kita cuba konsistenkan dia, ya, maintainkan dia. Jangan kita buat sekali, lepas tu tak buat dah. Kita buat sekali seumur hidup. Ya, jangan. Ya, kita buatlah amalan yang sedikit tetapi berterusan. Jangan kita buat satu amalan yang banyak, ya, yang banyak tetapi hanya sekali itu sahaja. Kerana ahabbul a'malu ila Allah, ya, dawamuha, ya, antara amalan yang dicintai oleh Allah iaitu adwamuha, ya, amalan yang sedikit, amalan yang berterusan. Wa id aqalla, ya, walaupun ianya sedikit. Jadi buatlah, ya, kita buat sikit-sikit pun tak apa, ya. Yang penting amalan sunat tersebut, ya, kita buat secara berterusan. Jadi kita tambahlah dari masa ke semasa biar dia menjadi amalan kita, insya-Allah. Ya, jadi itulah dia. Jadi lepas sembahyang jangan lupa, ya, ya, untuk kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak khusyuk ni bukan senang lah, ya, sebenarnya bukan senang nak khusyuk, nak tadarruk, tamaskun ni bukan senang. Ya, jadi kita latih diri kita, insya-Allah, ya, latih diri kita. Kita dah ajak solat daripada kecil lagi dah, ya, takkanlah kita daripada kecil sampai ke tua sama di solat kita, kan, ya, kita kena latih, ya, diri kita. Ada masa kita cubalah baca, kita cuba memahami makna, ya, pelan-pelan apa yang dibaca dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu solat kita akan jadi lebih khusyuk. Jadi antara tips praktikal, ya, untuk kita mendapat khusyuk, ia bukan setakat ketika solat sahaja. Sebelum solat pun kita dah kena bersedia, ya, sebelum solat juga kita dah kena prepare, untuk kita, supaya kita mudah beroleh khusyuk. Apa yang pertama? Wuduk sempurna. Wuduk biar sempurna, ya, dengan tertib dan sebagainya. Buat segala perkara-perkara sunat dalam wuduk sebagainya. Wuduk kena sempurna dulu, ya. Dah sempurna wuduk, ya, antaranya lepas itu dengar azan, jawab azan. Berhenti kerja, berhenti apa sahaja, kita dengar azan, jawab azan, ya. Ini membantu minda kita untuk mendapat khusyuk, membantu minda kita supaya terhindar daripada urusan-urusan dunia. Jadi kalau kita dengar azan, kita berhenti. Dengar azan kita berhenti apa saja urusan, jawab dulu azan tersebut. Ya, jangan kita dengar azan tutup telinga. Dengar azan tukar channel. Itu memang habislah kita, ya. Lepas tu kena yang ketiga, kena tengok pada pakaian dan tempat. Pastikan nak solat kita sediakan pakaian kita yang bersih. Ya, tempat solat juga mesti bebas daripada gangguan visual. Ya, kita sembahyang depan TV duduk terbuka. Nak tengok TV, sembahyang depan TV, tak boleh. Ya, kena tenanglah. Ada satu bilik khas untuk bersolat dan sebagainya, ya, ataupun datanglah ke masjid, datang ke masjid, ataupun datang ke surau,
semayang, tempat yang tenang. Sebab tu ketika ada orang semayang dalam surau dalam masjid, bagi yang membaca Quran, yang berzikir, dia kena perlahankanlah suara bacaannya dan suara zikirnya. Lepas itu antara lain lagi, ya, pahami bacaan. Pahami bacaan. Ya, kita niat tu apa, kita faham apa yang kita niatkan. Ya, lepas tu takbiratul ihram kita faham. Ya, lepas tu kita doa iftitah kita faham. Baca surah Fatihah kita faham. Contohnya bacaan kita rukuk kita faham. I'tidal kita faham. Kita faham. Ya, belajarlah pelan-pelan. Banyak buku-buku sekarang ni, ya, ataupun bolehlah Google. Google ke, buka internet ke apa ke, kita nak belajar. Ya. Lepas tu pandangan kita fokus tempat sujud. Jangan melilau mata tengok-tengok tempat mana-mana, ya, fokus. Kita tengah sembahyang Allahu Akbar, orang lalu tengok, orang lalu tengok. Tak boleh lah tu. Ya. Jadi sembahyang dengan tenang. Dan yang terakhir, bayangkan itulah merupakan solat kita yang terakhir. Kita kena ingat itulah. Ya, kita bayangkan inilah sembahyang kita yang terakhir. Ya, mudah-mudahan kita boleh khusyuk. Baik, sambung ayat hadis yang seterusnya. Bab ma jaa fi karahiyati tashbih bainal asabi' fi salat. Hadis menegah yang memanjakan tangan dalam sembahyang. Ketahuilah kiranya saudaraku, kata pengarang kitab ini, telah datang hadis yang mencegah memanjakan tangan dalam sembahyang, ya, iaitu bunyinya an Ka'b bin Ujrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ka'ab bin Ujrah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'uh, bila ambil wuduk seseorang kamu, maka elokkanlah wuduknya. Bila berwuduk, elokkan wuduknya. Ya, keterangannya disempurnakan ambil air sembahyang seperti cukup basuhannya 3 kali, rata dan lebih daripada fardu yang disuruh, iaitu dikerjakannya sunat-sunatnya. Jadi sempurnakan wuduk. Paling banyak 3 kali. Kita gosok 3 kali. Ya, paling banyak ratakan air 3 kali. Jadi sempurnalah. Summa kharaja amidan ilal masjid. Kemudian selepas dah sempurna wuduk tu, keluarlah ke masjid. Keluarlah menuju ke masjid untuk sembahyang berjemaah. Dah wuduk sempurna kat rumah, keluar ke masjid untuk bersolat berjemaah. Fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin. Maka janganlah memanjakan antara segala jarinya, iaitu dimasukkan setengah ke dalam setengah, fa innahu, ketika dalam solat. Kata Ibnu Arabi, meriwayatkan juga oleh Ad-Dar Qutni dari dalam kitab Al-Ilal, ya, katanya idza tawaddaa ahadukum lis-salah fala yushbaku baina asabi'. Bila mengambil wuduk seseorang daripada kamu, ya, untuk sembahyang, janganlah memanjakan antara segala jarinya. Bermula memanjakan antara segala jarinya itu setengah daripada kelakuan yang dilakukan pada segala ikhtiar yang semata-mata. Dan kelakuan sembahyang itu terpelihara zikirnya dan rupa dan kelakuan anggota padanya. Hadis ini hadis yang dhaif, ya, dan jika ada Tirmizi mengisyaratkan daripada Bukhari dengan sahihnya sekalipun, dan tetapi sesungguhnya menaruh bab atasnya dalam sahihnya dan memasukkan ini akan hadis al-mu'minul lil mu'min kal bunyan. Itulah dia, ya. Ada ni ada dhaif, ada bagaimana untuk beramal boleh, ya, iaitu kita yang pertama
ya, kita sempurnakan wuduk kita, lepas tu pergilah keluar ke masjid untuk solat berjemaah. Ketika solat jangan kita kita memanjakan tangan. Ya, jangan duduk ya, bayang itu ya, kita memanjakan tangan kita ya, sidang tangan dan sebagainya ya. Buatlah segala perkara-perkara yang sunat dalam solat, iaitu tangan kanan letak pada tangan kiri, tangan kanan letak pada pergelangan tangan kiri ya. Wallahu a'lam. Ini hadis yang ringkas sikitlah. Dan yang last, seminit lagi. Last. Hadis berdiri lama dalam sembahyang. Ketahuilah kiranya saudaraku, memanjangkan perdirian itu lebih afdal, lebih aula daripada membanyakkan rakaat di sisi mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i ya, berdiri lama dalam solat itu lebih aula, lebih afdal, lebih utama berbanding dengan kita perbanyakkan rakaat dalam solat. Ya, ini ikut pendapat mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i kita. Dalilnya hadis berbunyi an Jabir qal qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal. Ditanya, kata Jabir radhiyallahu anhu, ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sembahyang yang lebih afdal? Bagaimana keadaannya? Ya, bagaimanakah solat yang afdal? Faqala tulul qunut, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang pendiriannya, lama berdiri. Kata Imam At-Tirmidzi pada bab ini juga daripada Abdullah ya, bin Habsyi dan Anas bin Malik. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim pada bab salatul lail, pada bab solat malam. Ya, jadi kena faham ya, panjang bacaan ini kena tengok. Ya, ini bermaksud bukan panjang bacaan dalam solat berjemaah. Imam untuk solat berjemaah ya, solat fardu khususnya, kena baca sederhana mungkin, ringkaskan solat. Ini panjang berdiri ini lebih kepada solat sunat, lebih kepada solat sunat. Ya, panjang pendirian. Sebab itu Imam Muslim dimasukkan hadis ini dalam salatul lail, solat pada waktu malam ya. Kata Ibn Arabi dalam hadis ini memanjangkan pendirian dalam sembahyang, bagaimana hukumnya? Kata Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, yang dikehendaki dalam hadis ini iaitu berdiri dengan sepakat ulama pada barang yang aku ketahui dan padanya dalil bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan mereka berkata seperti katanya bahawasanya memanjangkan berdiri itu lebih afdal daripada membanyakkan rukuk dan sujud. Ya. Jadi inilah ya, walau bagaimanapun pernyataan ini diselisihkan oleh para ulama. Kerana dalam hadis ini sebenarnya ya, faqalatul qunut, panjangkanlah qunut. Qunut ini ada khilaf ulama dalam menterjemahkannya. Ada 10 maksud, ada 10 makna. Ya, ada 10 makna. Taat, ibadah, kekal taat, sembahyang, berdiri, lama berdiri, doa, khusyuk, diam dan meninggalkan berpaling. Semua ini membawa maksud kunut. Jadi Imam Syafi'i dia ambil maksud kunut di sini iaitu berdiri lama. Berdiri lama khususnya dalam sembahyang sunat pada malam-malam, pada waktu malam hari lebih afdal berdiri lama. Maknanya sembahyang 2 rakaat saja tetapi lama berdiri, iaitu lama membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, contoh begitulah ya. Buat 2 rakaat saja tahajud contohnya, tapi lama berdiri. Ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita ni yang tak hafal Quran ni boleh je pegang Quran baca, sambil kita berdiri untuk sembahyang sunat.
sebagaimana yang kita buat ketika solat tarawih ya, pada bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan itu sajalah kali ini untuk beroleh manfaat ya, sedikit apa yang disampaikan ya, mudah-mudahan kita bolehlah beramal ya, khususnya tadi tentang solat dalam keadaan khusyuk, tadarruk dan tamaskun. Kita cuba dalam diri kita ya, kita cuba untuk khusyuk anggota kita, hati kita ya, dan kita rendahkan diri kita, hinakan diri kita bila kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita ni tak ada apa dah ya. Kita rendahkan diri kita, minta dengan Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan boleh bermanfaat. Wallahu a'lam. Bolehlah ya, insyaallah. Hari ni macam kurang kan, sebab saya kurang komunikasi. Dengan maaf, saya baca je. Ya, bukan yalah, baca dan terang je lah. Ya, tak apalah. Ya, mudah-mudahan ambillah. Ya, ambillah apa yang dapat diambil. Khusyuk. Nama khusyuk. Perbuatan tersebut, perbuatan mengganggu orang solat ni hukumnya adalah haram. Memang tak boleh lah ya, haram. Kita sendiri buat perkara yang boleh mengganggu khusyuk kita, itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau orang sebelah mengganggu kita, hukumnya adalah haram. Jadi baca kuat ini, macam mana nak kata ya, benda ni ada banyak khilaf ulama lah. Ada banyak khilaf ulama ya, sebab masing-masing nak terjemahkan maksud baca didengari oleh diri sendiri. Itu yang jadi akhirnya kita baca, bukan kita je dengar, sebelah pun dengar, sebelah pun dengar, imam pun dengar. Itu masalah tu ya, kerana nak terjemahkan, ialah takut solat kita tak sah kan. Bila nak solat kita kena baca dan dengar diri sendiri. Jadi bagaimana konsep dengar diri sendiri, itu yang ulama khilaf dalam menterjemahkannya. Dia banyak khilaf ya. Ada ulama kata dengar untuk dengar orang sebelah ya, hukumnya harus, orang yang kedua dengar makruh, ketiga dengar haram kan, gitulah ya, ataupun dengar. Jadi susah nak cakap lah ya. Cuma seboleh-bolehnya kalau kita baca itu ya, jangan sampai didengari oleh orang sebelah sehingga mengganggu solat. Kalau kita buat tersebut dengan sengaja ataupun tu, maka hukumnya adalah haram. Kita mengganggu orang sembahyang, mengganggu orang khusyuk dalam sembahyang ya, tersebut adalah merupakan perbuatan yang haram. Masalah ini masalah konsep. Masalah konsep. Saya suka ambil satu cara lah. Apa ni, satu apa nak kata ya, contoh, bila kita sembahyang di tempat yang bising, kilang contohnya, kita sembahyang di kilang ya, kita nak dengar bacaan kita, macam mana kita buat? Adakah kita perlu berteriak? Kalau tak teriak, tak dengar bunyi mesin. Sedangkan kita nak dengar bacaan kita, macam mana? Adakah kita kena Bismillahirrahmanirrahim, biar dengar, sebab mesin kuat. Adakah kena begitu? Maksud dengar tu macam mana? Tak, bukan. Kita tak baca macam biasa, tapi dengar tak? Dengar dengan mata hati kita. Tapi bermaksud bukan kita baca dalam hati, bukan. Itu yang saya cakap ya. Benda ni susah nak cakap lah ya. Susah nak cakap. Lepas tu apa pun kita baca tu ya, paling kurang lah kita dengar sedikit dengan telinga kita ya. Dengar sedikit pun okey dah. Kita tahu apa yang kita baca, kita faham apa yang kita baca. Jangan sampai kita baca itu mengganggu orang sebelah.
Kita tengok kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah. Kan? Ada dengar bunyi ya, macam lebah ke apa ke. Tak ada sangat. Yang nak bunyi lebah ni kita je. Betul tak? Kita je. Kadang-kadang orang sebelah tegur kita pula. Ya. Kadang-kadang. Jadi saya pun nak kata susahlah tuan. Ya, bab baca kuat ni. Sebab benda ni perbahasan ulama. Macam mana? Ya. Cuma masalahnya kita melaksanakan tu melebihi apa kehendak ulama. Itu yang jadi isu tu. Ya, terlalu kuat sampai mengganggu orang sebelah solat. Tu. Sebab nak kata kita dengar dengan mata hati nanti kan tak bunyi suara pula. Itu masalah tu. Kan? Ya. Jadi biarlah ada sedikit bunyi yang hanya kita dengar. Yang hanya kita dengar. Macam mana nak buat? Tuan-tuan, cubalah ajar sendiri. Saya pun tak tahu nak cakap lah. Ya, sebab benda ni memang diperbahaskan. Susah nak cakap. Ya, sebab kalau tak dengar tak sah solat. Tapi kalau dengar sebelah pula terganggu. Nak kata apa? Macam mana tu? Saya pun confused. Kan? Saya pun confused. Ya. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu kita cuba perlahankan suara kita. Ya, biar kita saja yang dengar. Kita saja yang faham benda tu, yang apa yang kita baca. Jangan sampai didengari oleh orang sebelah. Orang sebelah dengar sikit-sikit, itu okey lagi lah, tak mengganggu. Ya, tapi janganlah sampai kita baca orang sebelah pun dia nak baca tak boleh nak baca sebab terikut-ikut dengan orang baca orang sebelah. Jangan macam tu. Ya. Benda ni memang susahlah tuan nak cakap. Ya, itulah perbahasan ulama. Ya, sebab kita nak dengar, kita nak biar kita dengar bacaan itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tak baca dalam hati. Sekurang-kurangnya mulut tu bergerak. Kita tahu apa yang kita baca. Lari kan? Ini kadang tu imam pun imam baca duduk mic dekat dengan ni, dia duduk berzikir. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Yang belakang mic dekat dengar, ya, terganggu. Makmum terganggu. Dia baca kuat sangat. Ya, pun ada juga. Jadi itu kena ajar balik lah. Kena ajar. Yang penting apa yang kita buat itu adalah sah daripada segi solat. Iaitu kita baca, dengar untuk diri sendiri, dengar untuk diri sendiri. Dengan kata lain, kita baca tu kita baca, mulut kita tutup kamit. Ya, kita baca, kita mulut kita tutup kamit. Dengar untuk diri sendiri, tidak mengganggu orang lain. Termasuk imam. Termasuk imam. Ya. Maknanya imam untuk zikir-zikir tu biar dengar diri sendirilah. Ini baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakah. Kita kat belakang tu gagap-gagap. Sebab imam baca kuat. Ya. Yang kuat tu kuatlah kan. Yang sir tu. Ya. Wallahu alam. Saya nak jawab pun tak reti tuan. Macam tu je lah. Ya. Tapi yang penting jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi baca, ingat baca, mulut kena baca, kena tutup kamit. Kita tahu apa yang kita baca, dan baca itu kita sendiri yang dengar. Dengar macam mana? Wallahu a'lam. Nak mengelak khilaf, dengarlah dengar kita sendiri. Kalau nak mengelak khilaf lah, kan? Kalau tak pun nak kata dengar dalam hati kan, kita tak baca pula, ada masalah lah. Ya? Jadi wallahu a'lam. Puan tanyalah yang lebih mahir lagi tentang benda ni. Saya pun nak cakap pun salah. Ya, sebab dia perkara yang jadi khilaf di kalangan ulama dalam memahami, membaca, dengar untuk diri sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Boleh tuan ya?
Saya pun no komen lah ya. Cuma kita itulah bila baca berhati-hatilah, jangan sampai terganggu orang sebelah. Ada lagi? Ada dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.